Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اليوم ننتقل إلى المحاضرة الرابعة عشرة وهي المحاضرة الأخيرة لهذه المادة، يعني المادة علوم القرآن. وفي هذا الأسبوع سنناقش عن محورين. المحور الأول هو العام والخاص، والمحور الثاني هو قصص القرآن. Tajuk kita minggu ni adalah tajuk, ada dua. Yang pertama al-am wal khas, dan yang kedua adalah tajuk qasasul Quran. ننتقل إلى موضوعنا اليوم وهو العام والخاص. ما تعريف العام وأقسامه؟ العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. Apakah itu am? Am adalah satu lafaz yang dia ini membawa kepada maksudnya tanpa perlu kepada pengkhususan, tanpa perlu kepada syarat-syarat, tapi kita boleh faham maksudnya dengan keumumannya itu, kita boleh faham. Itu maksud al-am. So contohnya kalau kita nak kata, kita kata kerusi, maka kerusi itu lafaz umumnya adalah kerusi. Kita boleh faham dengan maksud kerusi itu adalah kerusi. Kita tak faham dia dengan maksud yang lain, dan dia adalah kerusi umum. Tapi kerusi ada macam-macam jenis, tetapi umumnya kita faham kerusi itu kerusi. Itu maksudnya. Kita tak akan faham kerusi itu dengan maksud meja, sebabnya lafaz am yang bernama kerusi itu kita faham rupanya macam mana. Al-am yanqasimu ila thalathati aqsam. Al-awwal al-am al-baqi ala umumih, والثاني العام المراد به الخصوص، والثالث العام المخصوص. ما هو العام الباقي على عمومه؟ وهو ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص. Ayat yang di mana ayatnya itu sudah umum dan tidak memerlukan kita memahaminya dengan cara pengkhususan tertentu. ومثال ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات. فهذه الآيات فالعموم هنا مقصود في جميع المحارم المذكورة في الآية. Ayat ini cerita tentang mahram seseorang itu, maka disebut kat sini ibu kamu, anak perempuan kamu, adik-beradik perempuan kamu, makcik sebelah ayah, makcik sebelah mak. Ini semua ini secara umum. Dia tak sebut pun spesifik siapa makcik itu, tak ada pun, tapi disebut secara umum. Tetapi kita boleh faham bahawa daripada keumuman ayat ini, semua mahram ini adalah dinamakan mahram. Kalau kita faham kat sini adalah lafaz ataupun hukum yang bersifat umum dan meliputi semua individu atau perkara tanpa ada batasan ataupun syarat tertentu. Dia tak letak syarat pun, mak yang macam mana, anak yang macam mana, tak ada. Dia terus jelas spesifik kat situ secara umum. Ini adalah al-am al-baqi ala umumi. Al-qismu tsani huwa al-am al-murad bihi al-khusus, ولا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر، أو هو المجاز قطعا. ومثال ذلك قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. So ayat ini adalah ayat yang umum, tetapi dia bermaksud kepada khusus. Dalam ayat ini, dia ini sedang Nabi Zakaria sedang salat dekat dia punya tempat salat dia. Tiba-tiba dia dipanggil oleh malaikat. Ayat ini malaikat. Malaikat ini umum, tak sebut siapa pun. In kana aman, walaupun ayat ini am, illa annahu, tetapi dia tidak bermaksud maksud hukumnya. Dia tak maksudlah maksud hukumnya. Tak adalah maksudnya nak mengatakan hukumnya itu adalah semua malaikat ke malaikat mana-mana, tak. Siwa fardun wahid, kecuali dia nak kata bahawa yang manggil itu bukanlah malaikat mana-mana. Wal munada huwa Jibril wa laysa malaika kathirun, dan yang memanggil itu hanyalah Jibril, bukanlah keseluruhan malaikat. So kat sini kita boleh faham bahawa ayat ini umum, tapi maksudnya bukan semua malaikat yang panggil Nabi Zakaria, tetapi dia refer kepada seorang malaikat sahaja, wa huwa Jibril. Hadza al-am al-murad bihi khusus.
ومثال ذلك أيضا قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في هذه الآيات daripada ayat ini disebut bahawa maka bertawaflah afidhu min haitsu afadhan nas, bertawaflah seperti mana afadhan nas, seperti mana orang lain telah melakukannya. An-nas, perkataan nas ini, an-nas huna yakunu fi lafzin al-am, maksud am. Tetapi ayyun nas, manin nas, manusia yang mana satu ni. Fal murad huna huwa Ibrahim alaihi salam atau sa'ir al-Arab ghair Quraisy. So an-nas laysa bima'na kullu an-nas ajma'in, walakin an-nas huna ja'a bima'na Ibrahim atau sa'ir al-Arab, wa hadha huwa kalimatu al-'am, walakin yuradu bihi al-khusus. Wal ayat huna, ayat yang ada kat sini adalah an-nas, tetapi reference-nya adalah kepada Ibrahim ataupun orang Arab. Wal qismu tsalis huwa al-'am al-makhsus. Wal 'am al-makhsus huwa urida umumahu wa shumulahu li jami' al-afrad min jihati tanawul al-lafz la min jihati al-hukum. Maksudnya dekat sini, kalau tadi tu dia refer kepada seorang sahaja. Ayat yang 'am ini tadi, kalau al-'am yuradu bihi khusus, ayat itu ayatnya bunyinya macam umum, tetapi refer kepada satu golongan saja. Tetapi al-'am al-makhsus, ayatnya itu umum, tetapi dia memang dah spesifikkan siapa orang itu. Dia dah spesifik one group of people. Wa mithalu dhalika fi qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa fi hadhihi al-ayat الناس هنا لا يراد به إلا المكلفون، فالمكلفون هو الذي عليه الحج، فغير المكلفين مثل الصبي والمجانين فالعقل يقضي بخروجهم. Maka walaupun disebut kat sini nas, keseluruhan manusia, tetapi kita dah ada specific type of people. Siapa orang yang kena haji tu? Maka orang yang kena haji itu adalah one type of people sahaja, iaitu al-mukallafun. Lafaznya umum, tetapi hukumnya adalah khusus. Itu maksudnya. Wa mithalu dhalika aydan fi qawlihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan orang-orang yang ditalakkan itu boleh melepaskan dirinya, bebas daripada dia punya talak itu dengan salah satu quru'. Falafzul mutallaqat huna 'am yushmilul hamil wa ghairul hamil. Wa qad khassasa Allah Ta'ala hadhihi al-'am fi qawlihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Fa al-mutallaqat ghair hamil fa iddatuhun hiya thalathati quru'. Amma al-mutallaqat lil hamil huwa ayyadna ajaluhunna hiya ayyadna hamlahun. So ada khusus di sini. Ayat ini umumnya semua yang ditalakkan mestilah dia punya tempoh dia adalah 3 kali suci. Namun dekat ayat lain telah mengkhususkan bahawa yang mutallaqat di sini bermaksud adalah orang yang tidak hamil sahaja. So daripada sini dia dinamakan sebagai al-'am al-makhsus. Amma al-fadh allati tadullu ala ma'na al-umum huwa mithlu qawlihi ta'ala al-kull. Kullu kalimatin fil Qur'an allati ja'a bi kull huwa yutlaq ala ma'na al-'am, mithlu qawlihi ta'ala kullu man 'alayha fan. Kullu huna jaa bima'na al-'am atau kalimatu kaffah. فكلمة كافة أيضا جاء بمعنى العموم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكلمة كافة هنا هو كلمة تطلق على معنى العموم أو كلمة جميع. قوله تعالى هو الذي خلق لكم
ما في الأرض جميعا. فكلمة جميعا في القرآن جاء وتطلق على معنى وهو العموم. وبعدين نعترف بمعنى الخاص. ما هو الخاص؟ الخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واحد مثل محمد. فإذا أطلقنا كلمة محمد فهو يطلق على شخص واحد وهو محمد، أو واحد من نوعين. مثلا إذا قلنا الرجل رجل، فإذا قلنا رجل فهو يطلق على رجل وليس النساء، أو على أفراد محصورة الكم والعدد. مثلا قلنا اثنتين أو قوم أو أمة، فهو بمعنى الخاص. والخاص ينقسم إلى 4 أقسام، وهو الخاص مطلقا أو الخاص مقيدا أو الخاص أمرا أو الخاص نهيا. الخاص المطلق والخاص مقيد جاء مثل ذلك في لفظ مسفوحا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فكلمة دما هو كلمة الخاص، لأن دم يكون على معنى مخصوص لشيء في بدني في جسدي الأنعام وهو dam. So bila kita katakan darah itu satu benda yang spesifik lah, khas. Tetapi darah ni ada banyak jenis. Ada darah yang mengalir, ada darah tak mengalir, ada darah beku, ada darah tak beku. Fa idza kana hunaka muqayyadan, bila ada muqayyad kat situ, dia letakkan darah yang macam mana? Masfuhan, darah yang mengalir. Apabila darah mengalir, maka itulah yang dikatakan maksud ayat di sini. Fa inna lafdha masfuhan qayyada lafdha dam al-mutlaq fi qawlihi ta'ala: hurrimat 'alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. في قوله تعالى في سورة المائدة آية 3 قال الله بأن كل الميتة والدم هو حرمت على المؤمنين، إلا قال الله تعالى دما مسفوحا. فقد حمل هنا الخاص المطلق على الخاص المقيد. So ayat dalam yang ini dikata darah itu al-khas, ini dicerita pasal dam itu khas itu mutlak. Tetapi dekat dalam ayat yang nombor 145 surah Al-An'am ini, dia dah telah spesifikkan kalau darah itu mengalir, dicerita lain pula. Ataupun siratul amar. Siratul amar idza waradat fi lafzi Qur'anin khas tufidul ijab wal ilzam. Qawlihi ta'ala: was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Kalau ayat itu cerita pasal sirah amar, arahan, dan dia ini bila dilafaz dengan lafaz yang khas, maka maksudnya adalah wajib ataupun perlu buat. Contohnya ayat pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u, ini adalah lafaz fi'il amar, potonglah tangannya, maka ini jadi hukum wajib. Tapi lakinnaha qad tasarrafa ila ma'nan akhar biqarinatin kal-ibaha مثل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Dalam ayat yang lain, walaupun dia fi'il amar, tetapi jika kita tengok dia ada tanda-tanda qarinah yang lain, maka kita akan pandang dia sebagai hukumnya sebagai ibahah, harus. Contohnya, wahai anak Adam, carilah pakaian yang cantik-cantik untuk dipakai setiap kali nak pergi salat. So ini bukanlah level wajib, tetapi dia hukum harus. Amma sighatun nahi fi al-khas, sighatun nahi idza waradat fi lafdh Qur'an khas tufid at-tahrim ala wajhi al-ilzam. فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذه الآيات تدل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل.
lakinnaha qad tasarrafa ila ma'nan akhar biqarinatin kaddu'a مثل قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا هنا جاء كلمة جاء حروف واللفظ التي تدل على النحي وهو كلمة لا ولا هنا ليس بمعنى التحريم واللا هنا بمعنى الدعاء ونقول إلى ربنا سبحانه وتعالى نقول ربنا لا تزغ قلوبنا. Kita tak kata dalam ayat itu wahai Tuhan, kita tak suruh Tuhan, jangan pesong kan, kita minta pada Tuhan. Ini perbezaan sirah nahi dalam keadaan yang berbeza. Dan hukum itu dia berubah-ubah dalam keadaan yang kita tengok itu secara mudahnya. So itulah asasnya. Amma qasasul Quran fa'alaikum an taqra'uha fa inna qasasul Quran huwa يعني عن قصة فالقصص جاء من كلمة القصة وهو معناها الأخبار المتتبعة والقصص هناك أنواع من قصص القرآنية هناك قصص الأنبياء هناك قصص قرآنية تتعلق بحوادثهم بحوادث غابرة وهناك قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أيضا فائدة لفهم قصص القرآن فعليكم أن تقرؤوها قراءة جيدة وتفهمونها فهما دقيقا وهناك أيضا الباب عن تكرار ما هو حكمة تكرار القصة في القرآن الكريم ما هو apakah hikmah cerita yang berulang-ulang dalam Al-Quran itu. So yang ini boleh bacalah. Contohnya kenapa dalam kisah Nabi Musa ini kisahnya berulang-ulang. Ini anda boleh baca sendiri. Itu sahaja untuk tajuk yang ke-14 dan tajuk terakhir ini. Boleh buat revision dan boleh baca elok-elok. Apa-apa soalan boleh tanya saya semula. Dan selamat berbincang. Dan kalau ada apa-apa soalan, jemput datang ke bilik saya dan kita boleh discuss sama-sama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.